adalah Who Wants to Be 100X? Pada malam ni saya sebagai host Rafiq dan kita ada Atuk mana senyum? peserta daripada siapa? Tenggarang. Encik daripada mana? Puan? Nama? Letak orang putih. Nampak putih dengan tisu. Nama saya Zahra binti Jaafar. Okey, terima kasih. Orang tok mak nampak. Nah. Tu mic. Oh, ramai penonton kita pada malam ni. Okey, untuk mendapat soalan ini akan mendapat wang tunai sebanyak RM100. Belum sampai lagi. Kita ada berapa soalan? Ada 10 soalan yang akan dijawab oleh peserta kita. Jangan risau. Sini ada 3 talian hayat. Talian yang pertama, boleh call cucu. Tanyalah, panggil cucu seorang Pak. Jawab. Panggil cucu pergi sana jawab. Soalan untuk talian hayat kedua, boleh tanya menantu. Talian hayat ketiga, akan boleh tanya pada anak kandung. Okey, kita bermula dengan soalan yang pertama. Bernilai RM1. Sudah ada. Nanti meningkat. Soalannya, berapa ramaikah anak bagi pasangan Haza? A. 2 orang. B. 3 orang. C. 4 orang. D. 5 orang. A. Weh, laju. Dia nak cepat lah, Kunci jawapan ni. Kunci jawapan ni. Tak nak bincang dulu? Kunci jawapan ni. Okey. Muhammad Tawil dan Puan Zahra, kunci jawapan D. 5 orang. Mari kita tengok. Suspend dulu. Bagi suspend dulu. Semua cucu-cucu kena tahu berapa anak tu mak. Tahu, kakak tahu. Kalau salah jawapan ni, tak dapat RM1 ataupun habis jawatan. Wang besar lagi meningkat. Duit meningkat. Berjaya dengan soalan yang pertama. Soalan pertama. Okey, kita mulakan dengan soalan yang kedua. Diam. Siapa kau? RM2 Malaysia. Okey, kita mulakan dengan soalan yang kedua. Soalan kedua, apakah panggilan manja anak bongsu pasangan Faza? Abang tahu ya? Kurang B. tahu. Ikan kering. C. Untai. D. Cipun. Oh, lagi coba dia bagi. Anak gunakan tali ayat. Pasangan Muhammad Tawil dan Puan Zahra memilih D. Cipun. Kita kunci jawapan ni. Cepat. Dia nak kunci cepat tu. Dia nak besar cepat tu. Dia nak naik orang besar cepat. Oh, wang meningkat. Makin meningkat. Oh, berjaya banyak. Cipun. Nama mami Cipun lah. Orang tahu nama mami Cipun.
Ramai penuh-penuh. Panggilan manja. Berjaya ke soalan kedua. Okey, kita seterusnya akan melangkah ke soalan yang ketiga yang lebih mencabar, menakutkan. Soalan ketiga ini bernilai dengan bernilai RM5 Malaysia. Soalan ketiga bernilai RM5 Malaysia. Okey, tanpa masa kita tengok soalan yang ketiga. Okey, soalan ketiga. Yang kuat makan. A. Rais dan Rina. B. Awis dan Raisya. C. Ainul dan Razif. D. Raif dan Dazli. Pilih mana? Besar dah semestinya kau makan. A. Anda yakin dengan jawapan ini? Yakin? Atau Umar paling yakin? Atau Umar lagi kena jujur? Anda gunakan talian ayat? Tidak. Ya, tidak. Yes, pandai ya. Kan kita punya pun. Pasangan Azra, Tawil dan Tara pilih A. Raif dan Rina. Adakah betul jawapannya? Nombor A. Okey, yang betul. Soalan tiga pun dah berjaya dijawab. Ini melangkah sebenarnya kepada soalan 4. 10 soalan punya mata. Siapa makan gampang? Okey, soalan keempat. Diam. Bernilai RM8 Malaysia. Puan Zahra dan Muhammad Tawil masih tidak menggunakan talian hayat lagi. Oh, maksudnya hebat. Okey, kita mulakan dengan soalan yang keempat. Davina tanya lah. Soalan keempat berbunyi, berapa kali dan tangan manakah yang telah dialami kecederaan oleh Hane? A. 2 kali tangan kanan, B. 1 kali tangan kanan, C. 2 kali tangan kiri, dan D. 4 kali tangan kiri. C. Muhammad Tawil dan Puan Zahra. Tak apa, kita boleh menunggu lagi. Masih ada 3 tangan hayat. C. Aduh, dah kahwin. Nampak ni pasal ini menukar kepada C. Masih tak ada jawapannya. Talian ayam lah. Bapa jangan mau dengar tali ayat. Anak-anak. Tanya anak. Tanya anak. Pilih tanya anak. Memilih C. Kunci jawapan. Adakah boleh dikunci? Jawapannya C. Masih tak mau guna talian ayat? Adakah soalan yang bernilai RM8 ini? Jawapannya C. Mari kita saksikan. Wah, hebat betul lah. Sanggup tak guna gaya ayat tu, hebat betul. Baik, Abang tukar. Masih jawapannya masih belum ada yang salah lagi. Hebat. Okey, kita teruskan pada soalan yang ke-6. Kelima bernilai RM10 Malaysia. Okey, kita tengok soalan yang ke-5. 3 kali ya. Berapa bulan pada bulan berapakah cucu terakhir dilahirkan? Februari, B. Mac, C. April, D. Mei. Ni baby tolong tu mak. Tolong tu mak. Bagi jawapan bila? Tak membantu. Baby. Minta tolong. Kita ada masa? Boleh fikir? Boleh gunakan talian ayat masih ada. April.
Ada keistimewaan di sini yang saya lupa nak tahu. Talian hayat tidak akan memukul duit. Seandainya tak dapat, C. Yakin lah, yakin. Dengan jawapan ni. Yakin. Macam tak yakin, nampak macam tak yakin. Boleh tanya menantu tidak? Tak nak gunakan talian hayat. Tak nak tanya menantu Kelantan. Menantu hantu ada 3 ni, tak tolong, tak ada. Dengan menantu tengah mah. Ambil menantu bosok. Cucu terakhir, ingat, masih ingat. Siapa? Apa? Tak ada tambah lagi, tak ada tambah lagi. Taza memilih C. April. Kita kunci jawapan ni. Adakah ia betul ataupun merugikan? Ini menakutkan. Berjaya. Hebat Soalan semakin susah. Soalan yang kelima. Kita akan ke soalan ke-6. Okey, kita lihat. Soalan ke-6. Talian hayat masih digunakan. Belum digunakan. Masih boleh mengingati peristiwa-peristiwa dalam Pulau Kazan ni. Okey, kita tengok soalan ke-6 yang bernilai RM12 Malaysia. Soalan ke-6 berbunyi, ketika remaja dengan siap nikah, Rafiq telah membuat tempahan baju raya. Oh, tenang atau mak ingatnya. A. Mac Taylor. B. Mokhtar. C. Bani. D. Rizman Huzaini. Remaja. Rizman Razmi. Rizman Razmi. Hazmi. Remaja. Ketika remaja. Baknya yang tu. Pasangan Taza memilih D. Mokhtar. Tak nak fikir lagi. Bayi. Soalan ni memang dah semakin susah. Bayi lah. Bayi rasanya ni. Bayi ni. B. Mokhtar tak nak guna talian hayat. Ramai meraka dah menurut. Masih ada 3 lagi talian hayat. Dia kena bayi tu. Cucu-cucu meronta-ronta semua tanya. Ada cucu-cucu pula. Okey, pasangan Taza memilih B. Mokhtar. Kita tunggu usahaan. Adakah betul jawapan B? Tak yalah dia. Serasi betul lah pasangan ni. Bincang betul. Mak berdebur lah mak. Berdebur. Hebat kan tu mak. Dan kita akan ke soalan ke-7. Ebi. Bernilai RM15 Malaysia. Tak minat. Masih tidak menggunakan talian hayat lagi. Sungguh ingat peristiwa-peristiwa yang berlaku pada keluarga Taza ni. Ni pasangan serasi ni bincang betul-betul ni. Semua jawapan betul ni. Apa? Sebab ada air, boleh sediakan air. Kita ada asisten yang akan sediakan air. Sebab masih berpeluh adalah. Kipas kecil. Okey, soalan ke-7 Tangan ni tak nak. berbunyi. Kakak makan. Berapa tahunkah usia perkahwinan pasangan Ganis dan Hana pada tahun 2025? A. 18 tahun. B. 17 tahun. C. 14 tahun. 16 tahun. D. 15 tahun. Apa dia mah?
Tahun ni. Tapi 13 tahun. Bebas lah. Ni matematik lah. Tapi macam tanya. Yakin. Kalau tengok muka kau tidak. Kita kahwin 2009. Pasangan Taza masih merangkuli. Guna kami. Jangan racun ni. Orang dah bertunggu memikir tu. Apa? Kita ada masa. 12 tahun. Kita ada masa. Dan kita ada 3 tangan hayat yang masih belum digunakan. Pasangan Taza memilih B. Yakin dengan Yakin lah, saya tanya. Atau apa gugup pun. Saya rasa macam C. 16 tahun. Oh, pasangan Taza kunci jawapan ni. Ini akan merugikan dia. Kalau salah, Akan diambil balik semua duit. okey, pasangan Taza. Oh, tanya. Masih belum menggunakan talian hayat. 3 talian hayat itu. Okey, kita ke soalan yang seterusnya. Soalan bernilai. Soalan seterusnya bernilai RM20 Malaysia. Wah, hebat. 22 ringgit Malaysia. Maafkan saya. Pada saya tak. Saya tak datang. Masih 3 talian hayat belum digunakan. Betul ni. Masih berjaya Ada orang Ais. Alah, ada orang ketuk Okey, lah. soalan Kacau lah. bermula. Ada pukul. Busuk. Di manakah rumah pertama yang disewa oleh pasangan Reza dan Anis? A. Senayan Baru. B. Senayan. C. Senayan Indah. D. Labu Senayan. Itu tu kakak nak. Kita ada masa. Tak nak. Boleh? Dikit? Itu tu kakak Syarul. Boleh minta bantuan. Masih ada Soalan 3 tinggal talian sikit. hayat belum digunakan. Soalan tinggal sikit boleh. Biarlah. Panas gunakan talian hayat. Belah rumah India. Talian. Bagi ayat. Masih ada lagu. Senayan Baru. Saya ulang. A. Senayan Baru. B. Bukit Senayan. C. Senayan Indah. D. Labu Senayan. Tak ada jawapan belakang Mak Rafi eh. Masih ada 3 talian hayat yang belum digunakan. Macam mana? Gunakan talian hayat. Okey. Gunakan talian hayat yang mana satu? Ada 3 talian hayat yang belum digunakan. Nantu. Kita gunakan talian hayat. Tanya pada menantu. Menantu yang mana? Boleh pilih. Ya, Mak. Tanya saya. Buat apa? Reza. Okey. Talian hayat Okey, Mak. ini 50%. digunakan. 50% sebenarnya. Jangan malu. Tanya pada menantu. Macam tu tak ikhlas. Okey, saudara Reza. Boleh bantu? Bagi saya minta kasus. Baby. Lagi saya tak rasa. Okey. Kita akan menggunakan talian hayat yang pertama. Dengan bantuan Oh, yang kata anu tu. saudara Reza. Dan saudara Reza memilih Bukit Senayan. Adakah betul? Adakah setuju? Adakah pasangan Taza setuju dengan saudara Reza? Atau boleh main-main saja? Ataupun saja nak kat saya. Nanti jaga tak ikhlas. Harapan kau. Oh, lawan mana besar.
Dah delay. Setuju. Bukit Senayan. Okey. Adakah kunci jawapannya? Semakin berdebar. Semakin berdebar. Game panas. Semakin berdebar. Kita ke soalan Abang nak lecah mula. soalan ke-9. Ke-9 tadi. Soalan ke-9. Abang ambil adik. Bernilai berapa? Oh, dia nak bagi semangat kata mak. 9 bernilai 45. 45. Betul Macam biasa kalau soalan kalau dah harga macam ini memang soalan memang susah, menakutkan. Bagi tak sikit. Mendebarkan. Ayat ada dua. Soalan yang bernilai 45. Pada tahun berapakah kalian mula belajar di Kuantan? Ha. A. B. 2001. C. 2002. D. 2003. Tanya ayat anak kandung. Masih ada masa, boleh berfikir. Dan masih ada 2 talian ayat yang belum digunakan. Dia tengok skrin je. Pada tahun berapa? Angka duit. Ada channel ni. Tapi sebenarnya pasang-pasang memang nak jawab D. Tapi cuma belum kunci. Diam. Pasal abang ingat, abang baru beli kereta Myvi 2005. Betul. Betul. Jadi 2 tahun lepas beli, sebelum beli tu masih pakai kereta kecil. Okey. Itu yang hantar ni daftar guna kereta kecil. Betul lah tu tahun dia. Betul tak? Okey. Memang betul lah tu. Baik. Masih ada 2 lagi talian ayat yang belum digunakan. Ya, soalan. Itu tadi soalan yang bernilai RM45 kan tadi. Dia ni manjang buat iklan hari ni. Okey ya. Okey, kita ke soalan seterusnya. Soalan terakhir. Soalan ke-10 bernilai 150. RM100 Malaysia. Tali ayat. RM100 yang mana satukah ejaan nama yang betul bagi cucu bernama Ainul? A. Nur Ainul Kalisa Hana. Ejaan. B. Ainul Kalisa Hana. C. Siti Ainul Kalisa Hena. D. Ainul Kalisa Hana. Ainul Kalisa Hana. ABCD ikut nama Ya, ejaan ni. Okey, terlebih dulu saya ingatkan ini soalan yang RM100. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Pak, tengok ejaan mak. Bila tu. Kita ada lagi 2 talian ayat belum digunakan. Okey. Pasangan Azam memilih untuk menggunakan talian hayat. Saya tak yakin dia jawapan. Talian hayat mana yang akan digunakan? Cucu dan anak. Okey. Anak. Pasangan Azam memilih talian hayat, memilih tanya pada anak. Anak Anak yang mana yang ditanya? Hanin rasanya. Hanin pucanya. Hanin. Okey, pasangan Azam memilih Hana untuk tanya. Okey, kita akan menghubungi Puan Hana untuk jawapan. Hello, Puan Hana. Ada di mana? Hello. Pasangan Azam memilih Puan Hana untuk jawapan bernilai RM100. Puan Hana akan membantu tak? Masalahnya senang sangat cepat nak bagi duit ni. Besar duit ni. 100.
macam kalau 7 porsi mungkin kita boleh macam lembut sikit hati kan. Ikhlas. Ingatkan Kena tanya cucu sendiri mah. Kena tanya cucu sendiri. depan. Ejaannya mana tu betul? Ainul Kalisana. Ingat ABCD. Mana satu yang ejaan betul? Mana yang Ainul Kalisana? Abang ni tanya cucu tu, cucu sendiri. Kalau tu jawab ni. Betul ya? Korang diam, duduk. Sabar. Besar ni, jumlah ni besar ni, jumlah ni besar ni. Okey, betul lah. Ainul Kalisana. Oh. Mak, betul nak betul ni? Okey, saya tolong kan? 1B. Macam mana ni? Sebab ini antara boleh fungsi dua ke kan? Boleh Kena guna tanya satu lagi. saya rasa kalau yakin boleh tapi dia saya mampu tolong sebab jumlah agak besar untuk saya nak bagi dengan mudah. Macam sebab saya tak dapat apa. Tak apalah saya tolong. Mak cakap mak ikhlas. Apa dia? Okey, kalau nak bola. Betul. Boleh percaya ke? Ya, bukan B. Ainul Kalisana. Tanya tuan badan dia mak. Tanya cucu, kau nak yakin? Soalan terakhir boleh guna kalau ayat. Ayat yang terakhir. Percaya Cucu mak. Habiskan kalau ayat. Ada dua lagi. Satu lagi cucu. Satu cucu. Cucu last mak. Cucu tak boleh. Dia tak ingat. Tuan badan. Nama Cucu Kalau mak nama bapak sendiri. Habiskan tali ayat atau mas? Yakin dengan jawapan? Cucu. Cucu anak Nak guna dalam ayat ataupun nak teruskan jawapan. Nampaknya Puan Zahra dan Mana yang betul? Spelling. Puan Zahra memilih tangan hayat yang terakhir. Memilih cucu. mana tuan nak bagi ejaan kakak? Ainul Kalisana. Double S. Okey. Nampaknya cucu pun macam kurang yakin. Mungkin dia pun tahu kurang yakin. Besar duit nak bagi aku mak tu kali. Jadi, Kalau Puan Badan jawab tu. Adakah yakin dengan jawapan ni? Setelah guna dua dalam ayat. Terus soalan dia 100. bukan B ke? Pasangan Dia tu. Okey, dah kunci. Okey, pasangan Tazal memilih D. Ainul Kalisana. Kita kunci jawapan ni. Adakah betul setelah guna dua talian hayat? Takut. Okey, terima kasih semua. Dah berakhir dengan Who Want to Be 100S. Okey, minta pendapat. Macam mana berdebar ke Macam mana Puan Zahra dan dengan 10 soalan tadi rasa Tak ada berdebat. Benda tu dialami. Ingatan. oh, masih boleh ingat kan? Cuma tadi masa tangan Amin jatuh. Sana tak boleh kuaci, kulit kuaci. Tiga. Sana. Puan Zahra 3. Jadi jangan tuang. jangan buat Dia nama tu confuse mak. Nama tu. Dia yang Spelling tu confuse tu. Kita nak ingat kan itu soalan yang bernilai RM100. Wah kakak, Atok Mak berjaya minta RM1. Banyak. Atok Mak pinjam 100 ke? yang Ainul tu ingat mak dia sendiri cakap. Kata mak dia nakkan nama dia kekal. Dengar tu Atok Mak cakap speakernya nama Ainul Kalisana. Jangan mesti kata. Okey, berakhir sudah uang RM100. Tanya pada Oh, pergi tanah kat Atok Mak, Atok Abang. Tanya
tanya. Tanya Tok Mak, Tok Abah, tanya salam. Salam, tanya Tok Mak, Tok Abah menang. Boleh salam. Salam. Salam dia, jangan minta duit tu, bah. Tak payah bagi duit. Halang dia, dia orang nak kata tanya, Bang.